Jadi apa kata? Anda lihat pemandangan ni sementara saya cari parking, okey? Saya telah pun sampai di jeti Tanjung Buai. Dari jauh, saya sudah dapat melihat sebuah rumah rakit terapung di tengah-tengah Sungai Lebam. Saya akan menaiki bot untuk ke Jojo Rakit yang hanya memakan masa kurang dari 5 minit. Hai Zura. Hai, apa khabar? Baik, selamat pagi Jojo Rakit. Terima kasih. Okey, finally sampai juga hari di sini ya. Akhirnya sampai selepas jauh perjalanan. Oh ya. Wow. Okey, ni you punya bilik lah. Okey, kata dia bawa kat sana lah. Okay, terima kasih. Alright. Dah dapat kunci. Jom kita Kita tengok bilik dia. Alright. Okey, jom kita tunjuk Azra bilik yang Azra nak hari ni lah. Okey. Jojo Rakit yang terletak di Kampung Tanjung Buai, Kota Tinggi, Johor merupakan sebuah destinasi pelancongan terutamanya bagi kaki-kaki pancing yang ingin membawa keluarga bersantai bersama-sama. Malah bagi mereka yang ingin lari dari kesesakan kota juga sering memilih Jojo Rakit sebagai pilihan utama. Okey, ni biliknya. Okey. Terima kasih. Alright. Jom kita tengok. Nama dia ikan kurau. Ikan kurau. Okey, kita tengok. Ya. Wow. Okey, ni lah bilik VIP. Bilik ni bilik paling besar. Paling besar ni. Yes, paling besar untuk family lah. Kalau dekat atas rakit ni kita panggil untuk bilik family. Suruh selesa lah untuk anak-anak semua, so boleh dekat sini. Okey lah Kak, terima kasih banyak-banyak. Saya nak letak barang apa semua dulu. Okey, Nanti alright. saya pergi jalan-jalan lagi dah ya. Okey, alright. Terima kasih. Apa lagi? Mari kita jalan-jalan. Jojo Rakit mempunyai 15 bilik yang terdiri dari 4 jenis bilik, iaitu kecil, sederhana, besar dan VIP. Jika kesemua bilik ini penuh, terdapat juga wakaf dan khemah yang disewakan. Bukan hanya itu, Jojo Rakit juga menyediakan kemudahan asas lain seperti dapur, tandas, TV, surau, kafe, ruang riadah, ruang kanak-kanak bermain dan tempat untuk karaoke. Baiklah, saya pun dah bertukar pakaian kepada pakaian yang bersesuaian untuk berada di atas rakit ni. Jadi saya nak pusing-pusing dekat rumah rakit Jojo. Kita nak tengok keadaan di sekeliling. Nampaknya macam cantik. Saya pasti dia cantik. Jadi jom kita sama-sama pusing sekitar rumah rakit Jojo. Ayo. Di Kafe Jojo Rakit juga menyediakan pelbagai juadah makanan dan minuman. Tak lupa menu istimewanya, iaitu Shell Out. Bagi kaki pancing pula, anda boleh mendapatkan umpan terus dengan membuat tempahan di Jojo Rakit. Apa saya perasan dekat sini, dekorasi yang terdapat dekat atas rumah rakit Jojo ni. Cantik. Ini baru bahagian pertama yang saya nampak. Kita pergi lagi. Kita masuk lagi ke dalam. Tengok. Cantik. Okey, kalau kita masuk dekat kawasan ni pula kan, anda boleh lihat di sebelah kiri saya ni terdapat taman permainan dan juga kolam renang. Jadi kalau ayah tu bolehlah pergi memancing, mak boleh duduk santai-santai sambil melihat anak-anak mereka main dekat sini. Kan saya sebut pasal dekorasi kan? Tengok. Cantik. Koleksi antik pun ada dekat atas tu. Memandangkan abang-abang di hadapan bilik saya dah mula memancing, jadi saya pun rasa nak memancing jugalah. Okey lah. Saya dah pun pusing. Satu Jojo Rakit ni dia dah tengok macam-macam tempat. Ada banyak bilik, ada tempat untuk budak-budak main. Sekarang saya kena dapatkan barang-barang untuk melakukan satu aktiviti yang harus dilakukan apabila berada di atas rumah rakit, iaitu memancing. Umpan udang dah pun letak dan joran dah baling. Jadi sekarang saya duduk sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi bahasa sambil menunggu umpan saya dimakan. Tadi nampak macam ada digerak-gerak sikit. Tak lam ni. Tengok, dia tak keluar lagi ni. Alah. Hei! Udang saya dah hilang. Tinggal kulit je. Aduh. Okey, tadi
dah memancing, tapi malangnya tak dapat ikan. Tapi apa yang saya dapat hari ni, siput gonggong. Inilah salah satu, actually bukan salah satu, dia sebenarnya satu siput yang memang popular dekat kawasan Tanjung Buan ni. Dan Kak Wah akan tunjukkan kepada saya bagaimana nak masak siput gonggong ni. Dan ia merupakan special request saja. Ya betul. So hari ni saya tunjuk Azra macam mana cara nak masak gonggong black pepper. Sedap. Nak masak ni kita boleh makan lah kan dengan Okey. ni. Boleh. So kita start lah. Start boleh, tak ada hal. Untuk bahan utama, kita perlukan semestinya siput gonggong. Seterusnya bawang merah, bawang putih, cili, serai, sos tiram, sos lada hitam, lada benggala, bawang besar dan penambah rasa. Macam siput gonggong ni kan memang terkenal dekat kawasan sini. Maknanya kalau nak dapat senang lah ya. Ni agak susah sikit nak dapat. Dia ikut musim dia. Bila air pasar besar tu baru ada siput ni. Tu yang harga dia pun lebih tinggi sikit lah. Lumayan sikit. Sos tiram Kita guna sos tiram. garam. Kita letak garam sikit. Ni agak-agak lah. Secukup rasa macam tu. Okay. Haji Nomoto betul tak apa. Kita bagi dia sedap sikit. Yes. Biaskan dia sampai betul-betul dia dah masak. Bawang ni last baru masuk dia. Sebab kita tak mau dia terlampau Lembut sangat. lembut sangat. Okey. Bahan utama untuk gonggong black pepper. Jadi masukkan sikit-sikit. Bau dah keluar dah. Dah naik dah. Bau mulai naik. Saya dapat menghidu kesedapan masakan siput gonggong masak black pepper yang dimasak khas oleh Kak Wah. Saya dah tak sabar nak makan. Baunya yang enak pastinya mempunyai rasa yang luar biasa. Nak makan dengan nasi pun boleh. Dah siap. Siput gonggong masak black pepper khas daripada Kak Wah. Ui, kita ada air special juga ni. Saya dan Kak Wah menikmati siput gonggong dan air bandung sambil berborak dan menikmati angin di tengah-tengah sungai. Tanpa kami sedari, matahari mulai terbenam dan hari mulai senja.